Hari ini 15 hari bulan Januari 2026, daripada 1.50 sampai 3.25 kita berada di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini menteri dia. Terima kasih kepada Ngau Komeng, menteri dia. Nanti saya cakap marah dia orang tuan-tuan yang komen tu cakap, ni Datuk pandai ke? Cakap lain orang mangkuk. Tak ada. Dia pandai. Kita mangkukkan diri sendiri. Dia pandai. Tengok amanah, adil dan arif. Bersih dan bela. Cekap, cergas dan cepat. Dia cakap, bukan saya cakap, disiplin. Terus berdaya saing untuk menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini tengok. 10 hari bulan Disember, Datuk datang serah memorandum. Isu seorang warga negara Malaysia, Yap Tong Fah. Isu dia di mana PBT, Majlis Perbandaran Hulu Selangor langsung tak prihatin. Kita percaya ada diskriminasi terhadap beliau dilakukan oleh YDP dan kuncu-kuncunya. Dia minta meja satu ruang untuk jual sayur dengan ayam. Dia tak pelawa. Okey, isu ni begitu berleluasa dalam media sosial, semua pun tahu. Datuk bawa isu ni kepada rakyat. You orang tentukan, adakah dia layak jadi menteri? You orang tentukan. Saya tak kata. Daripada 10 hari bulan Disember 2025, ini hari dah masuk Januari 15, Januari 2026. Takkan sampai 14 hari pun mereka tak boleh jawab. So apa gunanya dia sebagai menteri, ada SUSK lah, pegawai khas lah, semua kita namakan kepada menteri tau. Yang bahagia Tuan Ngau Komeng, Menteri KPKT, kita serahkan memorandum. So apa gunanya negara kita ada pilihan raya umum, kita undi, lepas tu jadikan dia wakil rakyat, dan apabila jadi wakil rakyat, Perdana Menteri pilih dia jadi Menteri Kabinet. So bila jadi Menteri Kabinet, KPKT ni tengok, saya bagi tahu dia punya kuasa besar tau. Dalam negara kita, jumlah PBT pihak berkuasa tempatan 149. Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya ada 12. Majlis Perbandaran MP, Majlis Perbandaran hanya 39. Yang sebaki ini semua Majlis Daerah 98. So jumlah semua 149. Kalau menteri pun begini, dia kata cepat, cergas dan cepat. Cekap, cergas dan cepat. Langsung. Saya tak cakap, you orang tentukan. Kalau mereka pun macam ini, macam manakah Datuk Bandar, YDP, semua pun 3 kali 5 juga. Bukan 2 kali 5. Maka saya sebagai seorang warga negara Malaysia, seorang aktivis yang sentiasa taat setia kepada raja dan negara, ini adalah suara rakyat, suara keramat yang dikatakan. Tepuk dada, tanyalah tuan-tuan. Saya dah berkali-kali, tengok dari 1.50 sampai 3.25 kita tunggu sini. Lepas mesyuarat dari sana, kita datang bergegas, tunggu. Tak jadi apa pun. Dan PA saya dah berbulan-bulan telefon dia punya pejabat, langsung tak ada seekor pun jawab. Kering-krong bunyi juga. Inikah Putrajaya, inikah menteri, inikah kementerian? Sungguh sedih dan pilu. Saya terserahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tentukan siapa yang layak, siapa yang tak layak. Sekian, terima kasih daripada Datuk Dr. Kalaiwanar. Jadi ada